Cikgu, nak tanya, saya mohon di UP_TVET tapi semua yang saya mohon tertulis kapasiti telah penuh. Macam mana tu cikgu? Boleh buat rayuan ke? Okey, dalam tempoh rayuan ni, basically untuk UP_TVET, keputusan untuk anda dapat tawaran adalah sehingga hari ini, 20 Jun 2025. So, bagi menjawab persoalan ini, basically ramai juga adik-adik kita yang mendapat tawaran tetapi bila dia nak klik setuju, kapasiti sudah penuh. So, saya nak bantu tuan-tuan puan save video ni, kongsikan kepada adik-adik kita dan komen dekat ruang komen siapa yang melalui fasa yang sama macam soalan ni. Anda tolong tag mereka untuk melihat video ini supaya dia clear apa yang nak kena buat. So, untuk maklumat anda kepada mereka yang dapat kapasiti penuh, apa yang anda perlu buat adalah yang pertama, anda perlu tunggu pada tempoh rayuan pada 23 Jun 2025. Dalam tempoh rayuan nanti, anda apply kos yang belum lagi kapasiti penuh. Maksudnya, mungkin anda kena apply program-program yang selain daripada anda apply tempoh hari sebab kapasiti dah penuh. Seperti mana dalam video saya sebelum ini, TVET dia sangat memenuhi kapasiti, kena memenuhi kapasiti. Dia ada kapasiti yang boleh diambil. So, bila kapasiti dah penuh, anda dah tak boleh apply dah. So, rayuan nanti anda apply program lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tempoh rayuan tersebut ataupun dalam program yang anda apply tu, anda boleh terus hubungi institusi yang anda mohon rayuan tu supaya anda nampak kesungguhan untuk masuk dalam program tersebut. Dan yang ketiga, kemungkinan pada lapor diri nanti sekiranya ada pelajar-pelajar yang tarik diri. Ada pelajar-pelajar yang tarik diri pada tempoh lapor diri nanti, kepada mereka yang buat rayuan, anda akan diutamakan untuk diterima masuk. So, get ready. Pastikan anda bersedia dekat UP_TVET dan cepat setuju terima. Sebab kadang-kadang mereka yang tertinggal ataupun kapasiti penuh ni dah dapat tawaran, mereka masih berfikir-fikir untuk setuju terima. Bila once diorang dah fikir habis dah nak setuju terima, dah penuh. So, dah terlewat. So, pastikan anda dapat saja tawaran, terus setuju terima.